Okey, sekarang saya nak tunjukkan cara nak remove background gambar. Okey, so pergi ke bahagian kiri Canva. Dekat sini ada elements, ada text, ada brand, ada uploads, ada tools, ada projects, ada apps. Okey, so anda klik apps ni. Okey, klik apps. Lepas tu anda type dekat sini background eraser. Okey, ni tadi saya dah search sebab ada. So anda type background eraser. Lepas tu anda akan nampak ada gambar kambing ni. Okey, so klik gambar kambing ni. Kemudian anda choose file. Okey, choose file ni pilihlah file gambar anda yang dalam anda punya desktop ke laptop ke. So klik. Okey, so contoh saya ambil gambar ni, lepas tu dia dah upload, kita remove background. Okey. Okey, so bila kita remove background, okey, kadang-kadang dia tak boleh, kita delete, kita cuba gambar lain pula. Dia Canva, bila kita guna Canva free ni kan, dia memang macam-macam sikit lah. Okay, contoh kita cuba yang ni pula. Okay, kadang dia ambil masa sikit untuk remove background ni. Okay, so dia tulis kat situ background successfully uploaded. Okay, so dekat sini nampak tak? Ini gambar yang saya upload tadilah, yang saya remove background dia. Okay, so katakan ini gambar yang anda nak edit, delete ni. Okay, ini gambar yang kita baru remove tadi, besarkan je. Okay, bila nak besarkan, kita akan tarik tepi tau, penjuru. Okay, kita akan tarik penjuru untuk besarkan. Alright, macam tu. So dah siap. So siaplah poster anda. Dah ada, tadi kita dah edit nama, nombor telefon dengan gambar. Okey. Okey, itu yang pertama. Okey, kalau katalah macam tadi kita cuba remove background, lepas tu macam ada masalah kan. Okey, cara kedua untuk remove background ialah anda boleh pergi kepada remove.bg. Okey, anda boleh pergi kepada remove.bg. Okey, pergi kepada website ni. Okey, ini maksudnya anda tak guna Canva lah, anda guna website lain. Okey, so dekat sini anda boleh upload image. Okay, upload image. Lepas tu anda pilih je lah mana-mana file yang anda ada. Okay. Okay, so ni gambar original yang ada background. Okay, lepas tu dah siap. Lebih mudah lah sebenarnya guna remove picture ni, sebab Canva free kadang-kadang saya rasa dia ada hard untuk remove gambar. Ada setengah gambar macam susah nak remove. Okay, so kalau kata Canva ada masalah, anda boleh guna kepada remove.bg. So dah siap, anda boleh klik download. Okay, lepas tu klik preview. Okay, nanti dia akan terus keluar kepada kita punya file. So dah siap. Jadi anda boleh guna gambar yang dah ni untuk masukkan ke dalam ke dalam anda punya poster. Okay, so thank you, selamat mencuba dan terima kasih kerana melanggan saya punya poster. InsyaAllah kita akan ada lebih banyak poster di masa hadapan. Assalamualaikum.